Paris Saint-Germain menewaskan Inter Milan dengan keputusan 5-0. Sekaligus Paris Saint-Germain juara UCL 2024-2025, kejuaraan Champions League buat kali pertama dalam sejarah kelab mereka. Okey, Paris Saint-Germain, kualiti individu, kualiti hantaran, transisi laju dan juga kelajuan pemain adalah kelebihan mereka pada perlawanan malam ini. Inter Milan, binaan serangan mereka terganggu kerana lawan high press mereka. Okey, Paris Saint-Germain, mereka high press Inter Milan untuk mengganggu binaan serangan daripada Inter Milan. Manakala Inter Milan, mereka pertahanan agak perlahan dan beberapa kali mereka ditewaskan dengan kepantasan kelajuan pemain hadapan Paris Saint-Germain. Okey, di separuh masa kedua, Inter Milan cuba membuat kebangkitan dengan melancarkan asakan, tetapi malangnya mereka tumpu dari segi penyudah dan mereka terdedah dengan serangan transisi laju daripada lawan. Sekaligus lawan dapat menambah 3 gol lagi untuk kemenangan 5-0. Manakala Paris Saint-Germain, mereka berjaya mempertahankan kelebihan sampai tamat perlawanan sekaligus muncul juara kejohanan. Tahniah juga kepada Inter Milan naik juara UCL 2024-2025 dan tahniah Paris Saint-Germain juara UEFA Champions League 2024-2025, kejuaraan pertama mereka. Itu je lah, apapun okey.